Siapa tak kenal restoran Mamak Q Bistro? Cina, India, Melayu pasti makan roti canai dan teh tariknya. Q Bistro kini telah menjadi teladan restoran mamak yang membawa pengalaman makan ke tahap baru. Dari permulaan yang sederhana ditubuhkan oleh pengarah urusan kumpulan Q Bistro Restaurant, Riyasuddin Muhammad Dulkif pada tahun 2008, Q Bistro kini dikenali bukan saja kerana rasa makanannya tetapi juga kualiti, kebersihan dan servis yang laju. Beliau melihat kenapa restoran mamak ni beroperasi dengan kadar kebersihan yang tak begitu bagus, tiada sistem. So daripada situ dia ada inspirasi nak bawa brand mamak ni pergi lebih jauh, di mana beliau melihat dari segi kebersihan dan juga kualiti makanan ni menjadikan satu selling point pada restoran Q Bistro sebenarnya. Kini Q Bistro mengorot langkah satu elemen penting dalam memastikan keyakinan dan kepuasan kepada pelanggan. Alhamdulillah sebenarnya kami punya center kitchen kami mempunyai lebih kurang dalam 300 lebih menu. Hampir 90% semuanya dibekalkan oleh center kitchen kami, di mana produk-produk ni semua memang telah mendapat persediaan halal daripada 2019 lagi. Dan insyaAllah kami jangkakan untuk semua restoran Q Bistro akan mendapat persediaan halal pada second quarter 2026. Dari bahan mentah hinggalah ke pinggan pelanggan, Q Bistro memastikan dengan sangat teliti setiap rantaian bekalan adalah halal, bersih dan selamat. Pemilihan pembekal dilakukan dengan teliti, sama ada dari dalam atau luar negara. Kita lihat dari segi confidence, sebab bila cakap mengenai confidence ni, kami hendak semua pelanggan kami yakin bahawa produk yang kami sediakan ni adalah halalan thayyiban dan juga choice. Choice ni kalau kita bercerita memang dia menjadi pilihan sebenarnya, bukan hanya untuk orang Islam saja, even though bangsa-bangsa lain pun menjadikan kedai-kedai restoran halal ni sebagai satu pilihan mereka untuk sebagai tempat makanan. Jenama ini bermula pada tahun 1960-an di Batu Gajah Perak apabila bapa pengasas Muhammad Dulkif memulakan perniagaan makanan kecil berasaskan India Muslim. Dan cawangan pertama di bawah jenama Q Bistro dibuka pada tahun 2008 di Bandar Sri Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur. Dan kini Q Bistro mengorot langkah bersama Halal Engage Public Islamic Bank dalam rangkaian cawangan yang berpusat di beberapa lokasi dalam dan luar negara dalam memperkasakan pensijilan halal di semua cawangannya tidak lama lagi.